Jadi macam biasa, awal bulan kita pergi keluar cari barang rumah. Tapi hari ni kita pergi KCM tu. Kita nak pergi RM2 dan katanya ada pandai buka dekat sini. Jadi kita tengok. Jom kita pergi RM2 dulu. Oh, dia nak tisu ni. Wah, aku nak tisu ni. Tapi dia macam tak ada kat bawah. Dia brand sama tapi bukan. Saya nak ambil. Mana ibu? Mana ibu? Mana ibu? Mana ibu? Mana ibu? Senyum. Gede-gede. Mana ibu? Mana? Gede, 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 gede. Yang ni dia tak buka lagi tau. Aku dah tanya. Dia kata boleh. So jom kita ambil. Ini yang baru kerja hari ni. Okay, nak berapa? 7. Mana? Okay. Ambil satu. Okay, ambil satu lagi. Cakap apa? Okay, dah siap. Jom kita angkat balik. Bismillah. Hopefully selamat. Terima kasih. Adik satu, ibu satu. So macam tu lah. Kita buat sendiri lah. Sebab dia pun tengah busy. Jadi kita minta kebenaran dan kita buat sendiri. Adik ambil apa? Pandai. Dia ambil lori. Dia ambil lori besar. Cantik ke lori tu? Okey, jom. Muka kesian lah. Jom jalan. So itu dia Pandai. Kita sudah sampai. So ini adalah cawangan pertama dekat Kuantan. Kalau tak silap aku dekat Pantai Timur lah. So jom kita tengok. Wah, aku pun tengah pakai baju pandai. Pakai baju pandai, masuk ke dalam pandai. Jadi orang tu bertegur. Baju macam kenal tak? So jom kita tengok. Mungkin ada baju-baju raya kan yang nice. Dekat situ macam banyak. So ini dia Pandai. Macam dia ni pun tengah pakai baju. Ni. Mungkin ada dekat belah sana kot. Tengok lori. Wah. Warna apa tu? Hijau. Pandai. Mana apa tu? Hijau. Bandai. Dah gigi ibu lagi. So kita dah jumpa baju yang dia pakai. Ni. Dia macam-macam warna lah. Sama. Itu beli masa live RM24 dapat 2. RM24 dapat 2? Dah lelah? Hijau lah. Hari ni kita datang lagi kat sini. TM Jimat. Kita customer tetap lah. Dan sekarang kita nak shopping barang asas bulan
Tapi troli macam tak ada troli baru dah. Semua troli lama. Tengoklah tu. So ni barang yang kita dah beli. Beras ni kita nak try. Ramai yang kata beras ni wangi gila. Dia akan wangi satu rumah. Kita nak cubalah. Hopefully wangilah. Kaedah sia-sia beli. So barang-barang biasa je. Kita nak test beras ni. Nama dia beras wangi import dan company dia adalah Serba Wangi. So hopefully memang betul-betul wangi lah. Nama company pun wangi. Dan sambil-sambil tu juga aku nak unboxing daripada Kuku. Ya. Rice cooker daripada Kuku. Jom kita tengok. Ni rice cooker ni Kuku dah bagi hari tu tapi tak buka-buka lagi. So, macam biasa dia akan bagi buku manual. Wah, dia ada apa ni? Senduk. Lepas tu power cord. Wah, ini dia. Lawa. Bismillah. Allah. Right. Memang nice lah. So ini adalah rice cooker daripada Kuku. Tengok tu. Ada brand Kuku dekat sini. Lepas tu ni buka. Oh! Ush. Not bad. Dia punya tempat buka dia pun dia punya spring boleh tahan lah. Dia buka sampai habis. Ini kalau kau nak cedok. Ini berapa liter Oh, berat juga. Sebab biasa aku review dekat TikTok tu, dia punya ni ringan je. Yang ni terasa lah dia punya kukuh dia kan. Dekat sini dia ada quick start, ada cancel, ada warm, reheat, timer, lock, time setting, menu. Oh. So maksudnya dekat sini dia ada touch lah. Dia tak terasa button, dia touch je. So sekejap lagi kita akan test. Ni berapa liter 1.08 liter. Sesuai untuk 1 sehingga 6 orang. Alright. So sekejap lagi kita akan pakai beras wangi tu pada rice cooker baru ni. Jom kita pakai. Alright, so hasil daripada kita beli barang tadi, kita buat ayam buttermilk, ayam popcorn, ulam-ulam sikit, ni air bandung. So, waktu pun dah sampai, jom kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Sambil-sambil layan Deadpool. Thank you so much kepada semua yang dah stay. Kita jumpa dalam next video. Aku.